Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada para pensyarah dan juga rakan-rakan sekalian. Nama saya Nur Afiq Pamai Sarah binti Rajab daripada kelas P3 S2 Sengkang 10, nombor IC 0066010320. Pada hari ini saya ingin membuat pembentangan tentang mobiliti sosial dan perubahan pendidikan dari segi konsep dan jenis mobiliti sosial di Malaysia. Baiklah, kita pergi kepada topik yang pertama, iaitu konsep dan jenis mobiliti sosial di Malaysia. Jadi apakah itu mobiliti sosial? Jadi mobiliti sosial ini merujuk kepada satu perubahan status sosial individu dalam suatu masyarakat yang boleh berlaku sama ada secara naik ataupun menurun. Jadi di Malaysia terdapat beberapa jenis mobiliti sosial yang memainkan peranan penting dalam struktur masyarakat. Jadi mobiliti sosial manakah ini berlaku apabila seseorang individu itu mengalami peningkatan atau penurunan status sosialnya. Sebagai contoh, seorang murid daripada keluarga yang berpendapatan rendah atau boleh dikatakan sebagai miskin berjaya melanjutkan pelajaran ke luar negara atau ke institusi tinggi dan memperoleh pekerjaan yang menawarkan gaji yang tinggi. Jadi ini menunjukkan mobiliti murid itu menegak ke atas. Sebaliknya, jika seseorang yang kehilangan pekerjaan dan terpaksa bekerja dalam sektor yang berpendapatan rendah mengalami mobiliti yang menegak ke bawah. Jadi mobiliti sosial mendatang pula merujuk kepada perubahan status sosial individu tanpa perubahan dalam hierarki sosial. Sebagai contoh yang boleh diberikan ialah seorang guru yang telah berpindah ke sekolah yang lain tetapi masih memegang jawatan yang sama. Selain itu, mobiliti sosial antara generasi juga merujuk kepada perubahan status sosial yang berlaku antara ibu bapa dan anak-anak mereka. Sebagai contohnya, seorang petani yang anaknya menjadi doktor menunjukkan berlakunya peningkatan status sosial merentasi generasi. Sebaliknya, jika anak tersebut gagal melanjutkan pelajaran dan bekerja dalam sektor yang tidak formal seperti sektor yang menawarkan pendapatan yang rendah, ia akan menunjukkan penurunan mobiliti sosial generasi tersebut. Seterusnya, mobiliti generasi berlaku apabila seseorang individu itu mengalami perubahan status sosial sepanjang hayatnya. Sebagai contohnya, seorang pekerja kilang yang berjaya membuka perniagaannya sendiri dan menjadi usahawan yang berjaya. Secara keseluruhannya, mobiliti sosial di Malaysia ni boleh dikatakan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan, status ekonomi, jaringan sosial dan dasar kerajaan yang membolehkan individu itu meningkatkan taraf hidup mereka. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada topik yang kedua, iaitu faktor yang mengaruhi mobiliti sosial. Jadi terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi mobiliti sosial di Malaysia. Jadi seperti yang kita tahu, perkara pertama sekali ialah pendidikan. Jadi pendidikan ni boleh dikatakan satu pembangkit utama dalam meningkatkan mobiliti seseorang individu. Ini dikatakan oleh Parnas 1959.
Kajian juga telah menunjukkan bahawa individu yang memiliki tahap pendidikan yang tinggi mempunyai peluang pekerjaan yang lebih baik serta lebih cenderung untuk memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Sebagai contohnya, di Sekolah Kebangsaan Senggarang, program celik huruf dan nombor ABC telah membantu murid yang boleh dikategorikan sebagai murid lemah dalam literasi dan numerasi untuk meningkatkan pencapaian akademik mereka. Jadi kajian terdapat juga kajian yang mendapati bahawa 90% murid luar bandar yang mendapat bimbingan akademik tambahan mencatatkan peningkatan prestasi dalam peperiksaan. Ini dikatakan oleh Syamsuddin dan Ahmad 2019. Selain daripada pendidikan, kita mengetahui bahawa status ekonomi keluarga turut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi mobiliti sosial seseorang individu itu. Jadi, murid yang terdiri atau lahir daripada keluarga yang berpendapatan rendah sering menghadapi cabaran dalam mendapatkan sumber pembelajaran tambahan seperti buku rujukan, cabaran dalam mendapatkan sumber pembelajaran tambahan seperti tuition dan pelatih digital. Jadi di Sekolah Kebangsaan Senggarang, program rancangan makanan tambahan dan RNT telah diperkenalkan untuk membantu murid yang miskin mendapatkan makanan berkhasiat. Yang penting untuk memastikan murid-murid tersebut dapat belajar dengan lebih baik tanpa mengalami masalah kesihatan akibat daripada kekurangan nutrisi. Faktor seterusnya ialah faktor jaringan sosial dan sokongan komuniti. Jadi hubungan baik dengan masyarakat boleh membantu murid mendapatkan lebih banyak peluang pendidikan ataupun peluang pekerjaan. Di Sekolah Kebangsaan Senggarang, Persatuan Ibu Bapa atau dikenali sebagai PIBG, persatuan ini sangat memainkan peranan yang penting dalam membantu murid-murid yang memerlukan dan menyediakan dana bagi program bimbingan dan motivasi. Tambahan pula, persatuan ini juga memberikan dana awal tahunan kepada murid-murid yang berpendapatan rendah. Seterusnya, murid yang mendapat sokongan keluarga dan komuniti cenderung untuk menunjukkan prestasi akademik yang lebih baik kerana mereka mendapat dorongan dan akses kepada kemudahan pembelajaran yang lebih baik berbanding dengan golongan murid yang terdiri daripada keluarga yang berpendapatan rendah. Mereka tidak mempunyai akses tersebut. Seterusnya, dasar kerajaan seperti dasar pendidikan kebangsaan, pinjaman teks SPT dan mahasiswa kerja persekutuan PKP juga memberi peluang kepada murid daripada latar belakang kurang berpendapatan untuk melanjutkan pelajarannya. Contohnya pelaksanaan dasar pendidikan percuma bagi pendidikan rendah dan menengah telah memastikan bahawa semua murid mempunyai akses kepada pendidikan asas. Sekaligus perkara ini dapat membantu meningkatkan mobiliti sosial mereka di masa yang akan datang. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada satu topik yang ketiga. Hari ini kita akan membincangkan tentang kesan mobiliti sosial terhadap pendidik. Jadi, mobiliti sosial ni memberikan kesan secara langsung kepada pendidik kerana kita boleh katakan mereka memainkan peranan yang utama dalam membimbing murid ke arah kejayaan akademik sosial. Jadi salah satu cabaran utama yang dihadapi oleh para guru ialah mengajar murid dari latar belakang
berbeza. Sebagai contohnya, diorang pencapaian akademik yang berbeza disebabkan oleh perbezaan status ekonomi, menjadikan guru itu perlu menggunakan kaedah pengajaran yang lebih fleksibel dan inovatif. Sebagai contohnya, murid daripada keluarga yang kaya lebih cenderung untuk mengikuti tuition tambahan dan memiliki akses kepada bahan pembelajaran digital berbanding dengan murid yang kurang berkemampuan. Selain itu, beban kerja guru juga semakin bertambah apabila mereka perlu mengadakan kelas tambahan, program motivasi dan aktiviti kurikulum. Semua program atau kelas tambahan tersebut dilakukan bagi membantu murid yang lemah mencapai kejayaan yang ingin dicapai atau disasarkan kepada murid tersebut. Di sekolah kebangsaan sekarang, guru perlu menyediakan program khas seperti kelas bimbingan akademik percuma untuk murid yang lemah dalam mata pelajaran pertama seperti mata-mata pelajaran teras, bahasa Melayu, matematik, bahasa Inggeris dan sebagainya untuk mencapai sasaran kejayaan yang telah ditetapkan oleh sekolah atau guru tersebut. Jadi, kajian menunjukkan bahawa murid yang mengikuti kelas bimbingan secara konsisten mencapaikan peningkatan sebanyak 35% dalam prestasi akademik mereka. Ini dikatakan oleh KPM 2023. Dalam usaha meningkatkan keberkesanan pengajaran, guru juga perlu menguasai teknologi dalam pengajaran dan juga pembelajaran. Sebagai contohnya, penggunaan Canva, Quizzes dan Kahoot serba sedikit dapat membantu meningkatkan interaksi murid serta menjadikan pembelajaran lebih interaktif atau boleh dikatakan lebih menarik. Secara tidak langsung, guru itu juga dapat meningkatkan pengajaran dan pembelajaran secara yang lebih bermakna. Oleh itu, kaedah pembelajaran seperti pembelajaran berdasarkan projek atau dikenali sebagai PBL telah terbukti dapat membantu murid membina kemahiran pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah dengan lebih berkesan. Seterusnya, perkara yang terakhir kita akan kupas pada hari ini adalah perubahan pendidikan semasa di sekolah kebangsaan sekarang. Jadi, terdapat beberapa perubahan yang telah dilakukan oleh sekolah kebangsaan sekarang untuk memastikan murid itu mendapat pendidikan yang berkualiti dan standing dengan sekolah yang lain seperti di sekolah luar bandar. Jadi salah satu perubahan yang paling ketara yang dapat dilihat ialah penggunaan teknologi dalam pengajaran dan juga pembelajaran. Seperti yang boleh dilihat oleh saya di sekolah kebangsaan sekarang telah adanya teknologi seperti TV di kelas-kelas dan juga LCD yang boleh digunakan oleh guru. Jadi, guru ni dapat menggunakan akses yang lebih terkini seperti Google Classroom, Canva dan aplikasi pembelajaran interaktif untuk meningkatkan pemahaman murid. Kajian juga telah menunjukkan bahawa penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan prestasi akademik murid sebanyak 20%. Hal ini kerana ia menjadikan pembelajaran lebih menarik dan juga interaktif. Ini dikatakan oleh Sherman 2011. Selain daripada itu, sekolah kebangsaan turut memberikan tumpuan kepada pendidikan inklusif. Seperti yang kita tahu, pendidikan inklusif ini diberikan oleh murid berkeperluan khas atau dikenali sebagai MPK melalui beberapa program iaitu program pendidikan khas
integrasi iaitu PPKI. Jadi program ini bertujuan untuk memastikan bahawa semua murid tanpa mengira keupayaan atau kekurangan mereka mendapat peluang pendidikan yang setara dengan murid-murid yang lain. Jadi murid NBPK ini diberikan sokongan tambahan seperti kelas pemulihan dan kaedah pengajaran yang disesuaikan dengan keperluan mereka. Jadi dari segi kurikulum pula, program seperti program Satu Murid Satu Sukan boleh membantu serba sedikit dalam peranan guru dalam mengurangkan jurang sosial antara murid. Hal ini kerana murid ini terdiri daripada latar belakang yang berbeza. Datang daripada keluarga yang miskin dan ada juga yang datang daripada keluarga yang kaya dan sederhana. Jadi murid-murid ini berada dalam satu sekolah yang sama dan dari keluarga yang berbeza-beza. Jadi murid yang datang daripada keluarga yang kurang mampu daripada program ini diberikan peluang untuk menyertai sukan tanpa perlu membayar yuran atau penyertaan. Dan mereka juga disediakan peralatan-peralatan dan mereka dikurangkan beban daripada membeli peralatan-peralatan tersebut. Jadi mereka akan terlibat secara aktif dalam program tersebut tanpa mengira latar belakang masing-masing. Baiklah, sekarang ni kita telah berada di akhir pembentangan. Jadi iaitu kesimpulan. Jadi secara keseluruhannya mobility social di Malaysia ni banyak dipengaruhi oleh pendidikan, status ekonomi, jaringan sosial dan juga dasar kerajaan. Bagi guru-guru yang berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam memastikan murid mendapatkan akses pendidikan yang berkualiti, terutama dalam kalangan murid yang dari latar belakang yang sosioekonomi yang rendah mendapat akses yang sepatutnya. Namun dengan perubahan positif dalam sistem pendidikan seperti penggunaan teknologi dan program-program inklusif, serba sedikit dapat memberi peluang untuk murid meningkatkan status sosial mereka untuk pergi kepada status sosial yang semakin cerah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.